A very interesting question. How does it feel like to fight all three Dransot? Oh, Freelance shot tu. Lepas tu with the step time- and stream lah tu. Everyone was shocking, and then we. Allah. Crazy. Jadi rezeki lah tu. Rezeki. Tapi tu- alhamdulillah next battle dia menang. Time tu ngelabak lah. Ngelabak kau-kau lah. Ngelabak habis lah. Tapi sebelum tu aku nak tanya, apa yang menyebabkan dia pakai ground shot tiga-tiga? Dia tak lepas QC. Dua kali. Kalau macam kita dekat sana nak Jangan pandang aku, pandang aku. nak apa tu, nak QC, apa nama, back check. Dekat nak back check, dia bagi 2 chance. So first chance, kalau tak lepas, dia naik, dia kita hantar, dia datang, kita bagi lah back tu, dia turun kat bawah. Sebab back check tu bukan tempat tu, bawah tu. Kau tunggu lah, lama tunggu. Buang masuk lab pun. Macam tu lah. Rasanya diorang ada buka skru apa semua lah. Macam tu lah. And then kalau tak lepas, dia naik, and then bagi tahu lah ada tukar. Lepas tu kalau tak lepas juga, dia bagi default default Beyblade lah. BX01 Dransot. Asal dia bagi 3 ground shot? Kenapa dia tak bagi Dransot, Hellside, Hellside, Wizard Arrow. Tiga-tiga ground shot. Saya pun terpingah-pingah kenapa. Terkejut kan? Dransot, lepas tu Dransot, lepas tu Dransot. Apa? Macam tu lah. Dia jadi macam advantage juga kan? Yes. Because of that, and because all three are very aggressive kan? Consistent, boleh tahu macam mana nak launch. Ya, betul. Tapi dia pun tak tahu rasanya macam tu. Yelah, dah terkejut semua kan? Betul.